Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merakam keterangan doktor yang merawat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi mengetahui status kesihatan sebenar beliau. Sumber mendedahkan sesi soal siasat berlangsung di sebuah hospital di Lebah Kelang pada pagi Jumaat susulan beberapa penangguhan keterangannya atas alasan kesihatan. Bagaimanapun, beliau sekali lagi tidak hadir ke SPRM selepas diberikan cuti sakit hingga Rabu depan. Ismail Sabri sebelum ini telah disoal siasat selama 5 jam selepas pengisytiharan hartanya pada 10 Februari lepas. Beberapa hari kemudian, SPRM menemui 170 juta ringgit wang tunai, 16 jongkong emas bernilai 7 juta ringgit dalam serbuan, menyebabkan 2 bekas pegawai kanan beliau antara 4 individu ditahan.